Ini ada sebiji kereta Honda Jazz. Leaking bahagian oil sump. So benda yang nak kena buka, compressor kena buka. Ada 4 skru, atas satu dan situ satu lah, 4 skru kena buka. Dan kena gantung lah compressor ni. Lepas tu kena buka semua. Ni satu, ni 17, lepas tu 12, 10 keliling dia. Okay, keliling ni ada 10 skru, 10 belakang. Ni pun kena buka agak. Okay, so jom buka semua. Okay, jangan lupa puli pun kena buka. Puli pun kena buka. Okay, so let's go. Dalam ni ada sensor, so korang kena buka juga 10 biji ni. Dalam ni ada sensor. Okay, ni buka. Mana lagi nak kena buka? Yang mana bersangkut paut tu, buka semua. Tayar pun kena buka. Tayar pun kena buka sebab kita nak senang akses kepada main puli ni. Sebab kita nak buka, kita nak tukar oil seal je. Oil seal main puli ni kita tukar sekali lah. Cover tepi ni kita buka. Okay, so jom buka puli. Okay, main puli dah buka. So kena jaga pin dia, jangan bagi hilang pula pin. Okay, ni skru dia. So oil sump kita dah buka, kita dah keluarkan. Ni nanti nak kena bersihkan lah, gam-gam gasket apa semua. Yang kita nak tukar sebenarnya dia dekat sini lah. Okay, dia half moon. Gasket ni yang biasa bocor lah. Okay, gasket tu yang biasa bocor. So satu lagi kita tukar ni lah, oil seal main puli. So apa yang nak kena tukar nanti, o-ring ni kena tukar. Ni ada o-ring. Lepas tu dia punya half moon. Okay, half moon dia separuh je. Okay, macam ni. Kat sini. Dan juga oil seal. Oil seal main puli. So ni lah 3 benda yang kena tukar. Kita dah tembak chemical, sental lah. Okay, bagi yang kerak-kerak ni hilang. Dalam dan luar. Okay. Okay, so sekarang dah siap basuh. Bersih. Dalam tray ke bro? Tak. Sekarang ni nak keringkan. Okay, lepas tu nak buang gasket semua. So sekarang ni nak buang dalam gasket ni semua. Pakai ni lah. Okay. Okay, dah siap buangkan gasket. Dah bersih, dah tembak angin semua. Okay, ngam. So sekarang nak buka, nak keluarkan gam gasket sini, nak bersihkan sini pula. Okay. Dah siap bersihkan gam gasket semua. Buang. Boleh lah. Letak gam, lepas tu masukkan oil seal, settle lah. Letak gam gasket keliling. Okay, gam semua dah pasang. O-ring pun dah pasang. Okay, so kita masukkan ni, kemudian kita pasang. Okay, semua skru dah masuk. So yang ketatkan dulu sebab gam masih lagi lembek. So bagi dia rapat je dulu. Okay, bagi dia rapat. Biarkan dalam 5 minit lebih-lebih macam tu, baru ikat semua. 5 minit ke 10 minit lah. Bagi gam kering, betul-betul kering, baru ikat, ketatkan. Kita siap pasang semua. Kita siap basuh hanging. So settle lah job. Okay, terima tu. Assalamualaikum.